Hotel bajet bawah 200 dekat Bandar Melaka. Hotel ni betul-betul sebelah dengan Kampung Moten tau. Malam-malam lapar-lapar boleh jalan dekat Kampung Moten cari makan. Selain daripada tu, dia dekat juga dengan Buayan lah yang dekat Melaka ni, yang macam Ion Malaysia tu. Bilik yang aku book ni harga dia tak sampai pun 200, tapi kalau masuk tax dalam 215 lah. Korang tengok dia punya kabinet besar, siap ada dia punya iron, hair dryer, peti besi, ada pinggan, mangkuk, sudu, garpu cukup lengkap lah. Aku tak sure yang ni boleh tak guna untuk memasak ke tak, sebab aku tak guna. Ada kettle, dapat sekali lah nak buat air, kopi ke teh ke. Siap ada peti ais lagi tau. Dalam peti ais ni dia dah adalah minuman-minuman, tapi kalau korang ambil, korang kena charge dekat security deposit. Dia akan tolak lah nanti. Security deposit dia RM200. Yang tu korang kena bayar QR je dekat WhatsApp nanti. Ada TV, ada aircon, ada cermin, ada lampu. Bilik yang aku ambil ni ada 2 queen bed. Lepas tu dapat sekali sofa bed tepi. So memang luas lah nak tidur berempat. Bilik dia pun bersih. Okey lah. Lagi satu ada view ya. View dia view Bandar Melaka. Nampak sekali padang hang tuah lah. Nampak lah banyak-banyak attraction lah. Nampak laut pun nampak tau daripada sini. Nampak juga ferry daripada atas. Best kan view dia. Kampung Moten pun nampak juga daripada atas ni. Yang ni pula view waktu malam. Memang sangat-sangat cantik. Malam tu ada orang main bunga api tau, tapi aku tak sempat record. Nampak tak sungai dia malam-malam bercahaya. Cantik sangat lepak-lepak dekat balkoni. Kat bawah The Shore ni kan, dia ada shopping mall tau, tapi aku tak explore lah sebab sebelum ni aku dah pernah pergi dah yang The Oceanarium dengan Wonder Park tu. Yang ni ada Transformers tau. Kita jalan-jalan kaki kat sini untuk pergi ke ferry dia. Ferry dia RM10 per person. Korang kena beli dekat kaunter hotel dekat bahagian level G. Ni laluan dia nak ke ferry. Untuk ferry pula, dia ada timing-timing dia. Rasanya 3 kali sehari je kot. Yang aku naik ni pukul 11 pagi. Dia akan berhenti dekat Bandar Hili tau. Dekat The Strategist, apa nama tempat tu aku tak ingat dah. Nanti pukul 3 ada lagi ferry untuk hantar balik ke The Shore. So korang tunggu je. Nanti ada ferry dah standby dah untuk naik pukul 11 kat situ. Aku lupa pula nak cerita yang dekat hotel The Shore tu kan, ada swimming pool yang sangat-sangatlah besar ya. Kolam dewasa dia asing tau dengan kanak-kanak. Yang ni kolam kanak-kanak besar sangat-sangat. Bahagian atas tu ada gym tau. Korang boleh gunalah dua-dua facilities ni. So kalau korang dalam bajet bawah 300 memang cukup lah kalau nak stay dekat hotel The Shore ni 2 hari ke 3 hari. Overall memang puas hati. Cuma lift je lah. Lift dia lambat sikit sebab banyak tingkat kan. So kena tunggu lift tu lama. So overall aku puas hati lah duduk stay kat sini. Kalau korang nak book hotel ni boleh book dekat Agoda.